Assalamualaikum kawan-kawan. Okey, hari ini saya nak berkongsi cara saya masak lemak cili api pisang muda campur dengan ikan haruan kering. Okey kawan-kawan, mula-mula kita kena cari pisang muda lah. Saya guna ni pisang muda serendah. Pisang muda serendah namanya. Mula-mula kita basuh terlebih dahulu buah pisang muda tu ya, buang getah-getah dia, kemudian kita kupas. Okey, ini cara kita nak kupas kulit pisang. Kulit dia ni kita boleh rebus sekali tau kalau kita nak. Kita potonglah. Okey, lepas ni kita celur ya. Kawan-kawan, kita punya ni kita dah rebus, dah hampir masak lah, dah lembut pun, dah lembut. Dah lembut, bolehlah kita tutup api, kita toskan, buang air dia. Seterusnya kita masaklah. Masak lemak cili api, bahan-bahannya sebut kunyit, cili api, bawang besar, bawang putih. Yang tu kita kisar halus ya, dan serai tu kita hendaklah ketuk. Okey kawan-kawan, bahan seterusnya daun kunyit, ikan kering, ikan haruan ya. Boleh guna ikan duri ke, ikan apa sahaja. Okey, jom kita masak. Masukkan bahan kisar tadi ke dalam periuk. Kita masukkan serai yang telah kita ketuk tadi. Masukkan serbuk kunyit sebab saya tak ada kunyit hidup ya. Masukkan air secukupnya. Masukkan daun kunyit. Masukkan ikan kering haruan. Sedikit gula pasir, sedikit serbuk perasa, sedikit garam. Masukkan sekeping asam glugo. Masukkan pula 1 kotak santan kara. Saya guna kotak kecil sahaja. Masukkan pula pisang yang telah kita rebus tadi. Okey, kita gaul rata. Okey kawan-kawan, menu kita masak lemak cili api sudah pun mendidih. Pisang dia empuk elok. Okey, ikan kering haruan pun sudah masak. Apa lagi? Bolehlah kita tutupkan api. Okey kawan-kawan, terima kasih kerana sudi menonton video ini sehingga selesai. Jumpa lagi di video yang akan datang. Bye.